Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللغة العربية للصف الرابع. Anak-anak boleh merujuk صفحة 62. Mari kita belajar bersama-sama. Al-makanu fil madrasati. Al-makanu fil madrasati, tempat-tempat yang ada di sekolah yang akan dilawati. Awalan, yang pertama ialah ghurfatul muallimina. Ghurfatul muallimina, bilik guru. Ghurfatul muallimina, bilik guru. Thaniyan, yang kedua ialah ghurfatul mudiri. Ghurfatul mudiri, bilik guru besar. Ghurfatul mudiri, bilik guru besar. Seterusnya ialah dukkanul madrasati. Dukkanul madrasati. Dukkanul madrasati, kedai sekolah. Kedai sekolah. Seterusnya ialah ma'malul ulumi. Ma'malul ulumi. Ma'malul ulumi, ma'mal sains. Ma'malul ulumi, ma'mal sains. Seterusnya ialah ma'malul komputer. Ma'malul komputer. Ma'malul komputer, ma'mal komputer. Ma'mal komputer. Ma'malul komputer. Seterusnya ialah astami'u wa umayyizu. Kemudian kita bezakan. Cuba anak-anak ingat, bilik guru besar dan bilik guru bermula dengan ghurfatu. Ghurfatu. Cuba ingat balik apa yang Ustazah ajar sebelum tadi. Kemudian yang kedua, perbezaan yang kedua bermula dengan perkataan ma'malu. Ma'malu. Cuba anak-anak ingat semua apa yang kita pelajari tadi. Sehingga berjumpa lagi. Ilal liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.